Sorry. Okay. Yang ni, okay. Yang ni dia ada jenis pendek, dia macam tunik tau. So tunik dia pakai dengan seluar. Tunik dia pakai dengan seluar. Ada yang jenis dress panjang tu. Okay. So yang ini dia jenis pendek. So yang ni tunik lah, okay. Half sampai sini. So dia kena pakai dengan seluar besar, bawah besar. Jangan pakai seluar bawah kecil tau. Dia kena pakai seluar bawah besar. Nampak tu? Yang ni. Dia ada half-half. Yang ini Sarah pakai size M. Ini size M. Sekejap Sarah tengok. Okay. Yang ini blue yang Sarah pakai tu. Blue. Dia ada rose gold. Dia ada size guide Size guide dia dekat atas tu. Kalau M, dia punya dada 90. Okay, dada 90, pinggang 75, pinggul 36. Kalau size XL, size guide ada dekat atas tu, dia punya dada 105 cm, pinggang 90, pinggul 40. Macam tu. Begitulah. Okay, jadi Sarah akan masuk ke skincare. Okay korang, tunggu sekejap saya masuk ke skincare sebab semua macam krik-krik saja. Sekejap saya tukar baju, kita pergi ke skincare. Okay, sekejap Hello. Okay. Marilah kita baju yang seluar saiz 2XL. Maksudnya marilah kita pergi ke skincare sebab semua macam krik-krik. Jadi Sarah pun macam okay lah, kita skincare je lah. Okay. Yes, kenapa awak gelak kuat-kuat dan awak? Okay, kenapa awak gelak kuat-kuat dan awak jerit? Okay. Beg nombor 22 tu, okay. Saya naikkan beg nombor 1, Sumaya. Okay. Okay. Dia memang suka kacau. Dan order facial wash. Thank you so much.
Kenapa saya macam jendul Sekejap, saya nak betulkan tudung saya lah. Saya rasa macam jendul sangat pula. Rasa macam lain macam. Beg nombor 1 tu adalah under eye kita. Under eye kita yang best seller. Okay, untuk eye bag, untuk dark circle dan juga untuk mata berkedut. Sekejap saya nak dia macam ke belakang sangat kita punya ni. Okay, alright. Barulah okey sikit. Dia macam ke belakang sangat tadi. Okay. Oi, apa yang membuatkan produk ni bagus? Produk ni bagus sebab kita apa yang membuatkan produk ni bagus sebab sekarang ni produk kita dah mula ada prebiotik. Okay, dan kita punya produk bukan hanya sekadar produk, kita menjaga kulit customer. Sebab itulah produk kita ada prebiotik. Walaupun contoh walaupun kita punya niacinamide, niacinamide 5% sahaja dan murah, tapi ada prebiotik. Kalau produk lain yang ada prebiotik dalam tu, pasti mahal. Tapi kita tak. Kita nak bagi semua orang try produk kita dan kita tahu, ramai yang kulit dia, skin barrier dia rosak. So, bila skin barrier rosak, apa yang you perlukan adalah produk yang mengandungi prebiotik. Kenapa ada prebiotik? Sebab dia memberi makan kepada bakteria baik dekat kulit. Kita tak pernah dengar kan? Tak pernah dengar produk yang memberi makan kepada bakteria baik dekat muka. Dan korang pun tak tahu kan, ada bakteria baik dekat muka. Selalu kalau bakteria je, kita dengar bakteria tu macam jahat, betul tak? Bakteria tak bagus, nak kena hapuskan. Tidak. Kita ada bakteria baik dekat kulit kita. So bakteria baik itulah yang akan bekerja membaiki skin barrier you. Makanya produk-produk kita, walaupun harga dia RM50, RM40, tetapi tetap powerful. Tetap powerful. Kalau yang lain-lain produk, produk Lumiere dari hati yang murni buat. Kalau produk-produk yang lain yang dia kecil, macam ni dia kecil, tapi dalam tu tak tahu apa ingredients dia, rosak kulit muka customer. So ini adalah under eye treatment kita. Under eye treatment kita yang kita baru. Siapa yang cakap merepek, saya mute dia. Bye bye. Alhamdulillah dah beli. Alhamdulillah serasi dengan saya. Amin amin alamin. Jom kita fokus dekat skincare. Siapa yang merepek, saya mute tau. Sebab saya tak larat nak layan. Hari ni rasa macam tak tahulah. Lepas dah kenyang sangat makan tadi, buka puasa tadi, terus rasa macam Sarah tadi fikir nak baring kejap lah. Macam tu tau. Nak baring kejap lah 10 minit. Sekali Sarah terkejut, dah 8.40, ya Allah. 8.40, cepat-cepat basuh muka, pakai lipstick, cepat-cepat live dengan korang. Sepatutnya tadi Sarah start pukul 8 tau. Astaghfirullahalazim. Lepas tu ada tag, tapi jerawat ni dah kejut dah. Kita baru je sampai kita punya bio under eye treatment. Kalau korang tengok,
Penat sangat tu. Kalau korang tengok kita punya produk ya, ada Bio Under Eyes, Bio Niacinamide, Bio Ceramide, Bio apa lagi? Okey. Okay, so yang ini Bio Under Eyes Treatment. Bio Under Eyes Treatment kita guna new technology. Okay, dekat dalam kita punya produk ini. So apa kandungan dan apa function eye treatment kita? Eye treatment kita, okay, ada peptida and niacinamide untuk mengurangkan garis halus, memberikan kulit yang lebih halus. Lepas tu dia ada caffeine. Siapa yang merepek, goodbye. Okay, lepas tu dia ada caffeine and dia ada chamomile. Okay, untuk mengurangkan dark circle and bagi mata shiny. Okay, korang tengok. Dia bagi eye area tu bagi nampak shiny, bersinar-sinar. Lepas tu dia ada aloe vera and panthenol untuk memberi kelembapan dan untuk kulit sensitif. Tadi ada orang tanya, kalau kulit kering boleh pakai eye treatment tak? Boleh, sangat-sangat boleh. Paling Sarah suka ingredients dia ada ginseng and green tea. Okey, untuk menyegarkan dan menenangkan mata. Untuk mata penat ni bagus. You bagi pakai, okey? Alright, boleh pakai bila? Boleh pakai pagi dan malam. Okey, boleh pakai pagi dan malam. Ini tekstur dia. Sarah memang suka betul under eye treatment ni. Dalam banyak-banyak eye treatment Sarah pakai, semuanya macam tak ada function tau. Macam tak ada function. Tapi ni Sarah suka gila. Selalu kalau eye treatment, dia hanya untuk eye bag, dia hanya untuk dark circle, okey? Tetapi yang ini sekali dengan untuk kulit berkedut. Siapa yang dah ada kedut kat sini kan? Yang ada wrinkle kat tepi mata ni, boleh pakai kat sini. Pakai dekat sini. Bukan produk timbang kilo, ingredients dia semua tulis. Tak ada hide. Betul. Kalau produk timbang kilo, dia tak ada bio ya. Dia tak ada peptide, dia tak ada. Dia tak ada prebiotik. Produk timbang kilo tak ada prebiotik. Okay, so Sarah pakai dekat area sini. Best gila. Yang ini siapa yang pregnant, okay, siapa yang pregnant, siapa yang tengah breastfeed pun boleh pakai, tak ada masalah. Tapi Sarah suka sampai pakai ke bawah-bawah dia. Sampai ke bawah-bawah saya pakai. Saya punya pores dah semakin tutup tau. Korang still tak pakai pores treatment tu? Still pakai tak? Saya punya pori dah nak tertutup dah. Saya dah pakai 1 bulan lebih. Pakai sebelum produk Lumiere yang lain ke Sarah? Betul. Kalau post treatment, eye treatment, pakai itu dulu. Pagi dan malam kan? Saya memang kena pakai post treatment. Sebab saya punya pores ni dah terbuka disebabkan panas sangat. Okey. Sini. Pakai semua. Okey, itu dia punya rutin, okey? Rutin pagi dengan malam. Kenapa? Okey, come here. Bucuklah awak ni. Come. Kenapa nak buka giling awak? Mari nak buka giling. Biar pajama saya. Okay, saya mama dulu. Mau pakai krim. Tengok lips awak. Pakai lip balm sayang. Nak pakai macam semalam. Tu garu tu. Okay. Awak pakai ni dulu. Jom.
patutlah awak ni sukalah macam tu. Siapa yang dah pakai kita punya pores treatment? Pores treatment kita yang Sarah punya ni, okey, yang ini 100 ml tau, 100 ml. Okey, dia ada 30 ml. Ikut you nak beli yang mana. 100 ml itu ada 45%. Okey, dan boleh macam malam yang okey, dah boleh pakai 3 bulan. Kenapa pakai ni? Nak pakai ni candy ni. Hah? Candy ni lip balm. Nak cabut boleh stiker dia. No sayang. Come here. Sebelah, sekejap, sebelah. Tak boleh makan banyak ya. Okey sayang. Okey. Nak sapu lagi. Yuk. Ni. Why you want to wear skincare? Budak ni lah, oi. Your skin is very beautiful. Nak pakai skincare for what? You go where? Baru umur 6 tahun nak pakai skincare. Jadi Sarah tak nak bagi yang berat-berat ni. Sebab kalau macam ni kan, apa, yang ini ada 15 ingredients, tak boleh budak. So yang Sarah boleh bagi pakai adalah ni, niacinamide tu saja. Niacinamide tu, pause tu beg nombor berapa? Okey, sekejap. Pause tu, sekejap Kenapa Sarah lambat masuk tertidur? Sorry. Sebab sebenarnya saya pun tertidur tadi sebenarnya. Saya pun tertidur, penat. Okey, saya naikkan siap-siap facial wash. Saya naikkan siap-siap peeling serum yang kita tengah buat combo, kita tengah buat promo tadi, okey. Sebentar. Okey, selepas itu apa tadi? Pores treatment. Okey, sekejap. Okey, sebentar ya. Oh, dah habis dah. Patutlah. Okey. Ya. Kenapa sayang? Sayang, you want to bumbung tak sayang? Sayang bumbung, Hai. Okey, dah habis ya. Patutlah diam. Okey, saya naikkan. Okey, korang tolong saya tap screen, okey? Tolong saya pores treatment 100 ml beg berapa? Okey, kejap. Pores treatment 100 ml beg number 1. Sekejap. I naikkan balik semua diskaun-diskaun ni. So, korang boleh shopping. Korang tahu tak, kalau korang shopping year end sale Lumiere ni, okey, korang boleh dapat 3 items budget RM100. 3 items budget RM100. Depends on apa yang you nak, okey. Kalau you nak pores treatment, let's say you nak pores treatment lepas tu facial wash, okey. You nak pores treatment, you nak facial wash, niacinamide, ceramide untuk you punya skin barrier. So you bagi tahu dekat I apa yang you nak. Okey, siapa dekat sini yang skin barrier dia rosak? Skin barrier dia rosak. You kena pakai ceramide and niacinamide. 2 serum budget RM100 saja, okey? Konsep kita, pori saya terbuka, betul. Okey, pores treatment ni, okey, untuk pori yang terbuka, pores yang terbuka ini. Okey, selling fast korang Okey, korang tengok dekat situ ada 30 ml and 100 ml. Ini 100 ml, okey. Ini 30 ml. So, untuk 100 ml, alright, you dapat 45%. Boleh pakai 3 bulan. Whereas 30 ml you boleh pakai sebulan setengah.
tetapi you dapat berapa tu? You dapat RM56. Siapa yang ada masalah pori? Okay, kita punya pause treatment ni, okay, dia fokus dekat pori yang terbuka, bagi kulit lebih halus, and dia control minyak. Okay, dah start dah diskaun tu korang. Okay, yang 100ml tu, 100ml you dapat 53%. Okay, you dapat 53%, tapi you pakai 3 bulan. Yang 30ml, okay, RM56. Buat pilihan yang bijak, you nak yang mana satu? Okay, dua-dua selling fast, dua-dua tinggal 30 botol sahaja. Okay, kita punya post treatment ni, okay, dia control minyak, control shining. Control shiny tu, hello. Lepas tu dia sesuai untuk semua jenis kulit. Semua jenis kulit, dan dia buatkan dia meningkatkan kecerahan kulit, meningkatkan tekstur kulit, and dia menjadikan wajah lebih segar. Okay, and then dia untuk kulit sensitif pun boleh. Tak ada masalah. Dekat sini okey, faham. Tapi boleh campur ke dengan produk lain, Sarah? Maksudnya kalau moisturizer saya pakai skincare lain. Okey. Boleh. Okey. Tapi semoga tak ada reaction lah. Sebab hopefully you punya skincare yang sekarang, okey, dia tak ada macam, kalau you selamat pakai, okey. Kalau asalkan you selamat pakai, okey. Tapi lepas you dah habis you punya tu, okey, tukar kepada kita punya, okey. Sebab kita punya dia prebiotik. Dia prebiotik. Boleh try? Okey. So, lepas you cuci muka, okey, you pakai post treatment. Okey. Selepas you pakai post treatment, you boleh pakai serum. Okay, you boleh pakai serum you, or you boleh pakai moisturizer you, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi pakai post treatment dulu, okay? And kita punya, okay, alright. Wait. Under eye treatment ni, yang Sarah naikkan, baru je sampai bag nombor 1, and korang terus dapat 26% korang. Korang terus dapat 26% sempena dengan 12. Lepas pakai post tu, okay, lepas pakai post treatment, tunggu kering je. Anything yang you layerkan dekat muka you, okay, you bagi dia kering. Lepas tu baru layerkan dengan serum lain. Macam tu cara pakai for layering, okay. Hai semua yang baru masuk. Okey korang, kita ada year end sale. Kita ada 12, okey. Dan kita ada jualan cuci gudang yang mostly semuanya 50%. Okey, siapa cepat dia dapat. Kita ada body oil, kita ada sabun, kita ada body scrub. Okay, body scrub. Lepas tu kita ada body serum. Lepas tu kita ada 3 main, okay, 3 main serum kita. Ini 3 main serum kita. Perfect Repair DNA Salmon. Okay, DNA Salmon tu untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Ini kita fokus kepada set kedut. Okay, set kedut kita, korang tengok tu, alright, itu dapat 2 item Lepas tu kita ada Skin Savior and also Vitamin C. Okay, the best is, and Vitamin C ni untuk cerah jeragat. Okay, kita juga ada set jeragat. Okay, untuk set kedut kita ada SOS dan juga DNA Salmon Perfect Repair. Okay, so
kita ada set kedut dekat situ. Alright. Yang saya pinkan beg nombor 6. DNA Salmon ni berapa? Okey, sekarang kita tengah ada promo. Okey, kalau beli DNA Salmon saja RM60. Kalau you beli set, okey, you tambah RM20 saja lagi. You beli set terus. Yang ini untuk semua jenis kulit. Dia fokus kepada anti-aging, anti-wrinkle. Okey, I letak beg nombor 1 tu, okey? Dan dia cuma ada dalam like 150 set sahaja. Kita last kali korang kita ada 150 set sahaja. Itu last. Habis SOS, set kedut tu kita buat dengan retinol pula. Best is kalau pakai set kedut pagi, retinol pada waktu malam. Dia memang fokus betul-betul dekat you punya wrinkle, anti-aging, macam tu. Retinol pakai malam, set kedut pakai pagi. Dan order facial wash, thank you so much. Kalau you nak try dulu, you boleh pakai set kedut tu and facial wash. Sekejap I naikkan facial wash. Hold on. Mana facial wash kita ni? Alright. Okay. Alright. Beg nombor 1 facial wash yang sekarang tengah berapa persen tu korang? Yang sekarang tengah murah gila. Okay, yang ini memang selling fast. Dan order. Oh, dapat RM72. Thank you so much, Aida. Yang itu boleh pakai 3 bulan. You make sure pakai hari-hari, okay? Make sure pakai hari-hari. Sebentar, I can check. Okay. Okay korang, pause treatment kita. Sekejap Sarah tengok, stop. Pause treatment kita yang 100ml ni tinggal 25 je. Terkejut Sarah. Yang ini tinggal 25 saja pause treatment. Okay, kenapa pakai 3 bulan? Sebab sebab bulan yang pertama, okay, baru nampak perubahan. Dia ambil masa 3 bulan tau. Dia ambil masa 3 bulan untuk baru nampak you punya pores tu tutup. Untuk tiny bump, serum mana yang the best? Okay, Miss Dream, boleh I tahu tak you punya jenis kulit? Jenis kulit you kering ke, berminyak ke, sensitif ke, damage skin ke, macam tu. Kita juga ada banyak customer yang damage skin tau, damage skin. Wow. Skin oily. Okay, untuk tiny bump, skin oily, boleh pakai bag number 8. Bag number 8. Okay korang, saya minta tolong korang hari ini tolong tap screen. Okay, tap screen sampai 500,000. Dan juga tolong sharekan live Sarah. Baru 62 orang. Baru 62 orang share lah, lagi banyak-banyak. Okay. Okay, ini untuk itu yang saya pinkan tu. Alright. Skin Savior dan juga vitamin C. Yang itu untuk mencerahkan, untuk jeragat. Dia dapat 2 serum. Yang ni I cakap tu. Kita panggil serum BFF. Okay, serum BFF. You kena pakai dua-dua. Bukan ada orang yang salah tau. Dia pakai 1 pagi, 1 malam. Tak boleh. Dia kena pakai 2 pagi, 2 malam. Untuk mencerahkan, untuk jeragat, tiny bumps, untuk bekas jerawat.
parut jerawat. Yang ini 2 ni. Okey, yang beg nombor 1 ni, semua jenis kulit boleh pakai kecuali, okey, kecuali kulit sensitif tak boleh, kulit damage tak boleh, sebab dia ada vitamin C. Vitamin C dia strong. Okay, sebentar. Alright. Jap, tengah pakai skincare ya. Okay, baik. Baiklah. Korang tahu tak, bila korang tekan ni, okay, atas tu dia ada prime time voucher tau. Nampak tak? Nampak tu? Korang kena tap. Tengok, bila korang tap, korang macam main game. So, korang boleh dapat. Okay. Oh, ada 4 orang yang menang. Wow. Ada 4 orang yang menang. And then, dia dapat diskaun tau. Korang cuba. Nampak macam best pula saya ni. Macam best pula main tekan-tekan tu. Tapi dia boleh tekan 1 kali je. Ish. Betul, dapat ni. Korang kena buat macam tu tau. Buat macam tu. Oh, patutlah. Okey. Hai. Bila saran? Orang yang buat live, apa, dia tidur je. Kerja dia tidur je pun banyak views. Nak cuba lah macam tu, tidur je. Tidur dekat dalam live, okay. Lepas tu views orang tengok. Tapi tak ada siapa tekan beg kuning pula kan. Apa tu yang Sarah tengok tu yang dia jual tilam ke dia jual katil. Okay, dia jual katil. Lepas tu dia sampai review katil tu. Lepas tu dia tertidur dia tertidur betul-betul Nak cubalah macam tu. Macam best je. Okey, beg nombor 1 itu ya. Beg nombor 1 itu, Allah tu keluar pula. Okey. Penat sangat buatlah tu. Iya, betul. Betul. Saya tak tipu. Okey, beg nombor 1 itu adalah vitamin C dan skin savior. Cara pakai. Okey, cara pakai dia adalah pakai skin savior dulu. Okey, tunggu kering. And then baru pakai vitamin C. Dengan kami semua tertidur, lihat Sarah tidur. Itulah. You want to sleep now? You want to sleep? Ke you nak pakai gua Asha? Saya buka situ posisi. Jangan buat kasar-kasar, sakit nanti, sakit. Dia tak ada tolak sini, dia tarik ke atas. Adik nak sleep dah? Okay, kejap korang kejap tau. Okay, adik nak tidur dah? Kejap tau.
Saya nak sleep kan? Nanti yang Sarah peliknya, okey, yang saya peliknya, ikan-ikan yang ada dekat bilik saya selalu mati. Selalu mati. Kalau tak mati seekor, mati 2 ekor. Yang mati 10 ekor tu, itu paling saya sangat-sangat terkejut. Mati berjemaah nama dia. Mati berjemaah. And then saya ada dua fish tank. Ni mistik ni. Mula dah nak fikir macam-macam mistik kan. Dekat bilik tidur saya, okey, ikan bersilih ganti mati. Tapi ikan dekat bawah ni, okey, sihat walafiat, gemuk. Tak ada mati pun. Kalau mati pun macam masa baru belilah. Kan ada yang 1-2 ekor saja. Hai yang baru masuk, Ainini, Ali Sumazi semua, Globe Meridians. Tapi yang dekat bilik tidur Sarah ni, dia kerap ikan mati. Sarah sampai mulalah kita nak fikir bukan-bukan kan? Betul tak? Mulalah kita ni nak fikir bukan-bukan. Kan, mulalah kita macam kenapa macam tu. Korang ada jawapan tak? Ada jawapan tak? Kenapa? Dekat tak bagi makan matilah. Bagi makan lah. Kenapa pula tak bagi makan? Hari-hari bagi makan. No, the same fish. Ikan yang Sarah bela dekat bilik Sarah dengan ikan yang Sarah bela, okey, ikan yang Sarah bela dekat bawah sama, ikan yang sama. Sarah pelihara ikan puyuh je, tahan lasak petua orang tua untuk elak puka atau sihir. Sarah sebelum ni Sarah beli ikan puyuh 3. Tahun lepas 3 mati. 3 mati. Dia bertahan daripada rumah lama, okey, daripada rumah lama 2021, 2022, 2023, 2024 mati. 3 ekor terus. Jeng jeng jeng. Okay, so Sarah baru beli ikan kat dalam bilik Sarah. Sarah baru beli ikan kat bilik Sarah. Itulah just by call saja, okay, by call and then bayar guna QR and then dia hantar. Sampai rumah Sarah tengok, ya Allah, kenapa hitam gila? Memang hitam. Sekejap saya tunjuk hitam Okey, dia colour hitam macam ni ikan tu. Hitam. Memang hitam. Sarah macam, ya Allah. Tapi tak apalah. Whatever lah. Sarah tak pernah tengok tak pernah tengok ikan yang colour hitam sehitam-hitamnya. Cubalah. Masalahnya dia hitam macam ni. Macam ikan gotik pun ada. Macam ikan Darth Vader pun ada juga. Memang hitam
Hitam. Saya macam, okay, dah beli dah sampai rumah dah pun. Tak apalah. Ikan-ikan lain semua macam colourful. Colour biru, colour hijau, colour pink, colour gold. Takkan Sarah nak pulangkan balik? Sarah cuba je lah, bela je lah. Manalah tahu kan ada kebaikan ke dapat di situ. Kita dah hias cantik-cantik semua dah. Hitam pun hitam lah. Cuma saya rasa macam yang lain semua colourful, dia je kali hitam. Macam tu lah. Tapi itu first time dalam hidup Sarah tengok macam tu. Sekali Azabah hitam betul. Syaikul dengan Sumaya tengok gelak lah diorang. Diorang gelak tengok ikan-ikan tu. Sarah macam, resis ni korang ni, kenapa korang gelak? Sarah rasa macam, okay, Sarah rasa cantik lah. Sarah rasa cantik, dia unik. Dia unik, orang kata estetik. Black is beautiful, betul. Saya tengok macam, okay lah, nice to look at. Kan, yang lain semua very colourful. Tapi, dia je black. Apa jadi dekat ni meme lah, hitam legam. Sarah ketawa gila. Cara pakai set kedut. Okey, cara pakai set kedut, pakai yang biru tu dulu. Pakai biru tu dulu satu muka dengan kat bahagian mata juga. Okey. Lepas tu pakai yang putih tu. Penyerik Quran. Dulu ada teacher Fatihah. Mana pergi teacher Fatihah tu ya? Dah lama tak nampak teacher Fatihah. Dulu teacher Fatihah tu kan dia nak siapa Saman. Takut dia tu. Takut dia. Dan set kedua dia main-main. Dia ingat mak-mak ni semua. Mak-mak semua boleh dibuat main kan. Dia tak tahu teacher Fatihah tu siapa. Teacher Fatihah dah tak ada Okey, jangan lupa kita punya facial wash. Okey, facial wash kita sekarang memang tengah murah gila. Okey, jangan beli satu tapi korang beli dua, korang beli tiga. Ini dah habis, okey. Dah habis sebab kita akan ada yang baru punya pada tahun hadapan. Kalau korang tengok story Sarah, korang mesti akan terkejut tengok ikan tu. Tapi tak apa, itu adalah penyeri. Orang kata kalem satu penyeri. Tapi itulah, bila kita beli over by the phone, kita tak tahu rupa ikan tu macam mana, kan? Cina tu main bagi je. Saya pernah hidup ke mati? Hidup. Set kedut tu pakai macam mana? Okey, set kedut. Alhamdulillah. Hari ni banyak betul angin keluar lah. Ya Allah. Okey, set kedut tu dia ada satu SOS dan satu PDRN sirup. Okey, so dia pakai pagi dan malam. Pakai pagi dan malam. Dia lepas cuci muka, dia pakai ni dulu. Okey, tunggu kering. Sleep already. Okey, tunggu kering. And then Rika, can you please make one for me, one hot tea and no sugar. Yes, thank you. And then you pakai PDRN DNA ceremony. Okay, you repeat malam juga. Okay, saya nak bagi tahu siapa yang nak order kita punya sunscreen. Okay, serum sunscreen.
Bio UV Essence Sunscreen, dan juga kita punya cleansing balm, alright, dan juga kita punya PDRN DNA segment. Okay, boleh pre-order. Boleh pre-order. Saya nak cuci muka lah. Okay, saya akan tunjuk dekat korang rutin. Okay, rutin kita pakai set kedut. Okay, sekali dengan toner, sekali dengan cuci muka. Yang ini kalau nak pre-order, okay. Hai, Assalamualaikum. Ramai yang masih tidak tahu. Thank you, Reken. Saya suka minum teh. Okay, no sugar. Dan saya akan pakai stevia. Yang ni saya pakai plain. Okay, 2 titik sahaja. Cut sugar mah. Sugar tu, gula tu yang membuatkan kegemukan. Gula putih tu yang membuatkan penuaan. Okay, so jangan ambil gula putih, pakai stevia. Tapi stevia kita dah sold out. Okay, 2 titik saja pun dah manis dah. Saya letak 3 titik. Okay dah. Dia manis sangat manis sangat. Okay, biar dia sebati. Lepas tu bila minum, memang sangat-sangat manis. Okay, first step adalah double cleansing. Double cleansing dengan apa? Cleansing balm dan juga facial wash. Okay, dalam rutin skincare, first step. Tapi cleansing balm tak ada. Cleansing balm boleh pre-order. Okay, so kita pakai facial wash. Facial wash kita, okay, bag nombor 3. Okay, bag nombor 3 yang korang dapat RM33 tu. Sangat-sangat murah. Itu last call. Okay, itu last call. Lepas tu goodbye. Kita ada 3 jenis facial wash. Thank you so much beli set kedut. Okay, kita ada 3 jenis facial wash. Siapa yang kulit normal, siapa yang kulit combination, ambil glow. Dekat sini ramai yang kulit kering kan? Ramai yang kulit kering. Okay, boleh ambil kulit kering dan sensitif, pakai pakai facial wash Rebalance. Bulu mata jatuh. Pakai facial wash Rebalance. Untuk kulit berminyak dan juga berjerawat, pakai very acne. Sekejap Sarah naikkan. Okay, ceramide semua Sarah naikkan. Ceramide kita tinggal 13 saja tinggal 13 botol sahaja, bag nombor 1. Selling fast. Untuk malam ini kita punya set kedut sangat-sangat murah. Okay, first step pakai facial wash. Facial wash kita dalam bentuk foam dan sangat-sangat lembut. Kalau korang pakai facial wash, lepas tu kulit korang jadi tegang,
okey, itu bermakna skin barrier korang rosak. Tak ramai yang tahu, okey, skin barrier tu rosak atau tidak. Semua merasakan kulit masing-masing adalah normal. Saya tak salahkan korang. Saya sendiri pun merasakan kulit saya normal. Sampailah satu masa kulit saya dia jadi pedih, perih, okey, kemerah-merahan. Itu tandanya, okey, skin barrier rosak. Siapa yang kulit dia breakout, penuh jerawat, skin barrier dia rosak, okey? Okey. So, kita cuci muka. Okay, guna facial wash dan basuh dengan air. Kita guna facial wash sangat-sangat lembut. Okay, pH 5.5. Kalau you nak pakai facial wash lain, boleh. Tapi make sure pH 5.5. Okay, siapa yang nak glass skin, ikut Sarah punya rutin ni. Korang tahu tak, lepas Sarah balik daripada Uzbek tu kan, okay, lepas Sarah balik pada Uzbek tu, muka Sarah, okay, pori Sarah terbuka tau. Pori Sarah terbuka. Selepas itu Sarah ada macam tiny bumps tau, biji-biji kecil. Banyak belah kanan ni, belah kiri kurang. Belah kanan ni yang banyak biji-biji kecil tau, biji-biji kecil. Tahu tak Sarah buat apa selama sebulan? Selama sebulan Sarah pakai post treatment ni lah, untuk bagi tutup balik Sarah punya pori tu. Pori Sarah terbuka gila lepas balik daripada Uzbekistan. 1 bulan barulah Sarah rasa okey sikit. Lepas tu Sarah pakai bioampul. Okay, bioampul sebab kulit kering. Dan Sarah pakai niacinamide. Ni niacinamide untuk tiny bumps, untuk garis halus, untuk untuk pori. Okey, Sarah cuci muka dengan air. Sekejap. Waalaikumsalam. Okey. Salam Sarah. Nordic dah habis. Okey. Kalau korang punya pori kotor, okey, siapa kat sini yang pori dia kotor, alright, ada banyak whiteheads dan blackheads, pakai clay cleanser. Okey, siapa yang ada banyak kulit mati, pakai clay cleanser. Sebenarnya clay cleanser ni dia 2 in 1, okey. Lepas cuci muka, okey, lepas cuci muka nak pakai clay cleanser as you punya face mask pun boleh, tak ada masalah. Ataupun pakai peeling serum. Peeling serum. Clay cleanser ni dia 2 in 1. Kalau untuk pores, okey, kalau untuk pores yang ni kita ada 100 ml and juga dalam saiz 30 ml. Lebih kurang saiz dia botol macam ni lah, 30 ml, okey. Yang 100 ml tu untuk 3 bulan, dia ada 45%. Pores treatment tu bag nombor 8. Bag nombor 8. Okey, sekejap saya nak tengok peeling serum. Petang tadi ramai yang beli peeling serum sebab peeling serum ada promo. Yes, masih ada promo lagi peeling serum, guys. Yeay. Okey, korang boleh serang peeling serum sekarang. Bag nombor 1. Siapa yang tak sempat, okey, kalau korang pakai peeling serum, lepas tu korang pakai pores treatment. Ini siapa yang ada masalah dengan pori Siapa yang ada masalah dengan pori. Okey, tengok bag nombor 1 dengan bag nombor 2. Okey. Bajet korang tak sampai RM100 juga. Sebab itulah Sarah kata shopping banyak-banyak dekat Lumiere ni. Murah-murah. Cara pakai macam mana satu-satu. Okey. Sheena. Okey, yang ni untuk fokus dekat pori, okey, fokus dekat pori. You boleh nak pakai peeling serum. Okey,
Selepas you dah cuci muka, saya dah cuci muka, okay. Macam ada jerawat ni kan, ada jerawat ni, okay. Boleh pakai peeling serum. Peeling serum tu macam peel off mask 3 kali seminggu saja. Okay, 3 kali seminggu saja. Nak pakai malam boleh, nak pakai pagi pun boleh. Pakai peeling serum tu satu muka, dia dalam bentuk jelly, okay. Elak dekat eye area. Alright. And then biarkan selama 1 minit. Okay, biarkan selama 1 minit. Nanti peeling serum tu, okay, dia akan angkat white heads dan black heads, okay. Dia akan korek angkat white heads dengan black heads. Dia bersihkan korang punya pori ni. Dan kalau korang ada jerawat, dia akan angkat jerawat tu, okay, dari dalam akar-akar dia tau. Cuba korang pegang dekat sini. Cuba korang pegang dekat bahagian sini, smooth tak? Smooth tak? Kalau ada rasa macam menggerutu, okay, menggerutu kat situ, you need peeling serum. Cuba rasa kat sini. Ada rasa biji-biji tak? Rasa ada biji-biji tak? Kalau ada rasa biji-biji, you need peeling serum or yang ini, clear cleanser, okay. Clear cleanser ni dia dalam kategori cleanser juga, okay, tapi dia 2 in 1. Dia boleh buat sebagai cleanser bila campur dengan air. Okey, bila tak campur dengan air, alright, dia akan jadi face mask. Ini daripada lumpur lah, okey, clay. Siapa yang pori dia kotor, tapi clear cleanser dengan peeling serum, pregnant tak boleh pakai, alright. Yang breastfeeding pun tak boleh pakai, okay. Tu harapinkan bag nombor 2, post treatment sekarang korang boleh serang. At least ada post treatment. Post treatment ni, okay, dia exfoliate. Budak umur 12 tahun boleh guna peeling serum ke? Kenapa kulit dia 12 tahun kotor sangat ke? Berjerawat teruk Berjerawat teruk ke? Berjerawat boleh. Pakai dalam 1 minit, dia akan kecutkan jerawat tau. Dia akan kecutkan jerawat dan keringkan jerawat tu. Dan dia akan mencerahkan dan dia akan menghilangkan bekas jerawat. Nanti muka terus jadi bersih gila. Muka jadi bersih gila. Peeling serum saya dah habis, so saya pakai clay cleanser, okay. Yang ini macam you pakai face mask lah kat muka. Tengok tu. Ini clay cleanser. Bag nombor 3 ni. Siapa yang kulit kering, kulit sensitif tak boleh pakai Dia akan cuci you punya pori. Pakai kat sini especially ni. Bag nombor 3. Yang ini biarkan selama 5 minit. Okay. Dia akan bersihkan you punya pores. Selepas you pakai ni, you boleh pakai pores treatment. Okay, you boleh pakai pores treatment. You tahu tak yang pore pack tu? Pore pack yang melekat, lepas tu tarik zerak tu. Tahu tak? Pores treatment tu. Yang pore pack tu. Siapa guna pore pack tu? Tahu kan? Okay. Kalau you guna pore pack tu, alright, okay, dia akan, okay, dia akan membuka pori tu. Okay, dia akan membuka pori tu dan dia akan rosakkan you punya pori. Dia akan biarkan terbuka. Saya salah seorang yang suka pakai dulu. Sebab kita psikologi kan, bila tampal, lepas tu zeram, tarik, dah rasa paling bersih dalam dunia lah, pori tu paling bersih. Tapi sebenarnya dia merosakkan kita punya pori. Dia biar terbuka aja. Yang itu tak bagus. Okay, that's why you kena pakai yang mild punya. You kena pakai clay cleanser untuk bersihkan pori, atau you pakai peeling serum
untuk bersihkan pori you. Sekarang Sarah pakai clear cleanser, okay? 5 minit lepas tu saya akan masuk. Ini dia tengah mengangkat semua kotor-kotoran. Dia angkat semua sel kulit mati. Siapa yang kulit kusam, bagus pakai clear cleanser ni. Tapi kulit kering, kulit sensitif tak boleh pakai Dia hanya boleh kulit normal, kulit combination dengan kulit berminyak sahaja. Siapa yang ada jerawat ni bagus. Ni saya nak bagi kecut jerawat saya pakai ni. Tapi yang ini tak boleh hari-hari 3 kali seminggu sahaja. Okey? 3 kali seminggu sahaja. Kita punya post treatment korang RM40 saja tu. Tengah promo, Sarah bagi promo RM40 untuk 50 orang korang. Beg nombor 1. Siapa cepat dia dapat. Dan kita punya peeling serum tu, okay, dia mencerahkan. Dia mencerahkan, okay. Dia apa tahu, okay? Dia buang sel kulit mati. Dia mencuci pori, okay, dalam masa 60 saat. Mencerahkan kulit, okay. Memberikan tekstur kulit yang lebih halus. Muka nampak muda. Lepas tu dia exfoliate kulit dengan lembut. Alright. Dia menyegarkan kulit, menjadikan kulit lebih lembut. Beg nombor 1 itu. Saya nak bagi kat 50 orang saja. Lepas tu saya tutup tau. Habis 50 orang tutup. Siapa yang boleh pakai peeling serum ni, beg nombor 1? Kalau kulit you kusam, kalau you banyak sel kulit mati, okay, you ada dull skin, siapa yang ada jerawat, siapa yang kulit dia berminyak sangat,